Warni-warni. Ya. Stok untuk payung dah masuk ke? Stok untuk payung daripada Utankin dah masuk stok tau. Awak nak tengok tak? Nak. Cuba Wani tunjuk. Ya. Ni yang Wani pegang ni payung daripada Utankin tau. Ni baru masuk stok tau. Yang ni yang Wani pegang ni adalah untuk 2 layer. So kalau you guys beli, korang akan dapat dalam satu storage bag macam ni tau. Ni adalah payung daripada Utankin untuk yang 2 layer tau. Sis, untuk payung ni tak ada logo ke? Jangan risau, untuk batch kali ni dia didatangi sekali dengan logo Utankin tau. Dia didatangi sekali dengan logo Utankin. Dan untuk bahagian side tepi dia mempunyai U-shape tau. So kalau nak lepas joran ke apa ke boleh saja, tiada masalah. Untuk lapisan dekat bahagian bawah dia jenis black coating tau. So black coating ni dia lindung daripada cahaya matahari. So korang boleh lah pakai dengan kita orang punya payung yang mana yang nak pergi buat aktiviti outdoor kan. Seperti pergi mancing ke, nak bawa pergi pantai ke, nak tengok anak main bola ke, korang boleh pakai dengan kita orang punya payung ni tau. Sis, kalau beli payung ni dapat apa je lagi? Jangan risau, kalau korang beli untuk kita orang punya payung, korang bukan setakat dapat payung je tau. Korang akan dapat bag, korang akan dapat sekali dengan dia punya stand tau. Kalau korang beli untuk yang 2 layer, dia ada 3 level ketinggian tau yang korang boleh adjust. Dan korang dapat lagi dia punya aksesori. Jom Wani tunjuk dia punya aksesori. So korang akan dapat sekali dengan dia punya pancang tau untuk cucuk dekat bahagian tanah. Dan korang akan dapat lagi 3 batang pancang untuk nak kukuhkan korang punya payung tau. Jangan risau, untuk kita orang punya payung dia boleh bengkok tau, sebab dia ada spring kat sini. Dia boleh bengkok sebanyak 360 darjah tau. Untuk payung ni sis, kita ada berapa saiz ya? Untuk kita orang punya payung dia ada 2 saiz sahaja dan 2 warna. Yang Wani tengah pegang ni adalah untuk warna black 2.2 meter. Kalau korang nak tengok yang warna biru punya yang 2 meter, korang boleh komen dekat bahagian bawah tau. So, siapa yang berminat dekat sini untuk kita orang punya payung, korang boleh grab sekarang dekat Bag Kuning dan jangan lupa korang boleh tekan button follow tau. Bye.